Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dalam Borak Berdua Podcast episod yang ke 15. 15. Okay, so kita nak ucapkan terima kasih kepada sponsor kita kali ni, Zewar Site, kerana sepudi. Sepohon kayu daunnya rimbun. Lebat buahnya serta Bunganya duduk lah yang cepat. Walaupun Ni janganlah jadi macam pakcik-pakcik Mahaban. Okay. Satu, dua, tiga. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun Allah. hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Ni makan apa tadi sayang? Allah. Nampak saya dah berjaya menjinakkan Fahri Hamshi. Kalau tak you nak dapat dia macam ni, tak dapat korang. Memang tak dapat. Jadi kasih mak, kasih ayah kerana mengizinkan saya berkahwin dengan Fahri Hamshi. Saya selalu buat joke tu dekat mak mentua saya tau. Lepas tu dia akan gelak je. Dia kata macam-macam lah menantu aku ni ikut kau. Suka. Okay. Kita nak ucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Zewar Site, again kerana sponsor abaya yang cantik-cantik sangat, Masya Allah. So, siapa-siapa yang nak dapatkan abaya Dubai, nak dapatkan hijab, kaftan, semua ada di Zewar Site. You all boleh pergi sama ada dekat Nirwana Commercial Center Ampang ataupun level 2 My Town Ceras. So, boleh pergi dekat sana dan boleh tengok satu-satu sampai rambang mata. Lepas tu kalau nak beli lebih daripada satu, nak hadiahkan ke, kan, kalau tak ada idea nak bagi apa, boleh bagi abaya. Sebab abaya dia semua cantik-cantik dan harga sangat berpatutan, insyaAllah. So boleh follow mereka di media sosial, TikTok, Instagram, Thread. Okay, Zewar Site. Siapa yang dah biasa dengan brand ni, cuba komen dekat mana yang lagi banyak pilihan, dekat Ampang ataupun dekat My Town. Bila nak buat pergi Ampang tu? I tak pernah pergi lagi. Kenapa bagi tahu jawapan? Tak, I bagi tahu je. You tak bawa I lagi pergi Ampang. So you kena bawa lah I pergi Ampang. Nanti I boleh jawab. Takut You takut apa? haus kat. Okay, so Alhamdulillah memang ramai yang selalu akan tanya, aku mau pakai abaya apa? Cantiknya abaya Akmal and so on. Dan lately ni memang kebanyakan abaya ya Rabbi ya Rasul. Okay, lately ni memang kebanyakan abaya yang Akmal pakai mostly daripada Zewar Site. Alright, so thank you so much Zewar Site kerana sponsor kita untuk episod kali ni juga. Dan topik kita pada hari ini, kita nak share dulu Borak Berdua Podcast. Ini pengalaman kami. Okay. So kalau minggu lepas kita cerita pasal apa yang kita tak boleh cakap depan anak-anak. Okay. So this week, untuk episod yang ke-15. Apa yang boleh dicakap depan? Okay. Kita kembali dalam topik rumah tangga. Okay, Sam? Okay. Alright, jom. Okay, so ni saya dapat again daripada thread tentang perkahwinan. Benda paling sedih dalam marriage bukan gaduh, tapi bila dua-dua berhenti cuba faham antara satu sama lain. Hari ni lepas weekly session dengan kaunselor, aku cakap dengan husband, I rindu rasa selamat dengan you. Aku ni isteri yang menghargai sekecil-kecil benda. Dia hantar aku pergi kerja, dia tolong tengok homework anak, dia tolong buang sampah. Semua aku akan cakap terima kasih. Tapi menghargai tak bermaksud aku dah sembuh. Even kami nampak baik-baik aja, trauma tak hilang sebab trauma perlu masa. Sebab tu aku ajak dia pergi marriage counselling. Bukan sebab aku nak bercerai, sebab aku tak nak rumah tangga sekadar bertahan. If you want to save us, lower down the ego and speak the truth. Kalau susah nak cakap dengan aku, pergilah cakap dengan kaunselor. Sebab kaunselor boleh gali luka yang kau tak sedar. Aku terfikir satu benda, bila kita nak buat bisnes, kita sanggup buat paperwork, bincang modal, risiko, meeting dengan orang itu, orang ini dan buat semua benda.
Tapi bila kita betul-betul meeting pasal rumah tangga yang kita hadap hari-hari. Meeting rumah tangga bukan sembang pasal bil, bukan pasal anak, tapi sembang pasal kita. Pasal apa yang kita takut, apa yang kita pendam, apa yang kita perlu. Tapi itulah, bila jadi perempuan, dia jadi letih sebab banyak benda macam asyik kau je yang mulakan. Kita yang ajak berbincang, kita yang baca buku, kita yang cari kaunselor. Penat. The end. Okay? Macam mana boleh jadi punca cuba faham antara satu sama lain tu? Dia dah tak ada spark, is it? Ataupun macam mana sebenarnya? Dia berbalik kepada episod kita yang awal-awal dulu. Dia cakap communication, and to have a communication, you need to learn. It's a skill. It's a skill, a communication skill. Dia tak semua orang boleh bercakap. So that still stands. So you have to have that skill. You have to learn that skill. Banyak cara you nak belajar, daripada video-video motivasi, daripada video-video, even daripada kerja you sendiri, daripada setengah-setengah orang, you ada peluang untuk pergi training, communication training. Macam you pun ada sebelum ni pernah pergi company retreat, dan ada orang datang, mungkin dia mengajar cara-cara nak menyampaikan untuk menjual barang, tapi you take the same concept for you to communicate with your partner untuk menyampaikan message you secara yang terbaik. Sebab kadang-kadang bila you nak menyampaikan ketidakpuashatian you, Ketidakpuasan hati. ketidakpuasan hati you, dia macam berburuk sangka dengan bersangka buruk. Okay. So ketidakpuasan hati you banyak cara. Satu cara dengan ego, satu cara yang you merendahkan diri, satu cara yang you rasa you betul, you nak provekan your point yang your partner is salah. And then when you, salah satu yang diajar dekat training ni adalah don't focus on you winning, focus on the final objective, which is for you to have a good marriage. So that comes with lowering your ego, putting your guard down. If you focus, betul-betul pegang kepada end in mind, end game dia adalah rumah tangga tu sendiri, dan insya-Allah boleh lah. But it takes a skill lah. That is the main one. Kedua, I rasa lah bila fikir balik, dia again, benda ni pun I pernah cakap, kita pernah discuss dalam episod-episod sebelum ni. It's the phase of life. Kalau baru-baru kahwin, pasangan dua-dua muda lagi, dia banyak faktor lah. Satu, mungkin kalau muda-muda lagi, kedua-duanya, tak semestinya lelaki, tak semestinya perempuan, tapi kedua-duanya mungkin rasa aku masih muda, aku masih bergetah, aku masih laku. So kalau aku tidak dengan kau, aku ada orang lain, aku ada option lain. Mungkin, I don't know. But that, to me, I rasa itu menjadi salah satu faktor lah. I mean, you have other options. Bila dah tua, bila dah ni apa semua, mungkinlah you akan rasa oh, tak ada lah that option. Dia macam not as high demand as before lah. Masa muda lah. Senang kata macam tu lah, directly kan. Baru faham semua. And then on top of that, dia satu outlooking. So maknanya external factor, orang lain masih lagi nak engkau. The other one is you yourself, the pasangan tu sendiri. You dah sampai dah lama-lama ni, you macam malas dah lah nak
kalau katalah na'udzubillah, katalah that pasangan tu macam tak jadi, then you have to separate, then you have to find a new partner. So nak jumpa partner yang you nak get used to balik dengan perangai Nak yang start dari berbeza, mula lah. nak start dari mula apa semua tu, bila you sampai certain age, certain level, you dah macam tak nak dah buat benda-benda tu apa semua. Unless especially orang-orang yang tak kira lelaki atau perempuan yang memang suka benda macam tu. Dia suka thrill dia lah masih lagi ni, dan mungkin lah ke arah itu. Tapi kebiasaannya semakin berusia ni semakin dah malas lah nak melayan benda-benda macam tu kan. Betul. So itu memainkan faktor jugalah. And then pasal benda ni I rasa masa program, salah satu program hari tu few weeks back dengan Syekh Dr. Nick Bakri. So ada satu ayat dia ataupun nasihat dia cakap perkahwinan ini bukanlah mencari kesempurnaan, bukan juga mencari persefahaman, because persefahaman tu takkan ada. Kalau you dah macam tu, I macam ni, you takkan ada persefahaman tu. Faham. Tapi rumah tangga ni adalah untuk menguruskan perbezaan. So dia mungkin dulu orang cakap kahwin untuk bahagia, kahwin untuk cari persefahaman. Another perspective is you nak cari persefahaman tu mungkin susah because you ada cara you, I ada cara I, you cara masing-masing, and then what's important is macam mana kita nak manage benda tu. Betul. Kan? Even kita pun awal-awal dulu nak juga macam tu. You nak juga macam tu, you nak juga macam tu. I nak macam ni. So kena buat macam ni, kena buat macam ikut cara I. Betul. Tapi you dah biasa dengan cara you. Kena uruskan lah. Contoh, I bagi contoh real life Saya macam mana boleh agak dah. Mana ada? Ada boleh agak. Apa dia? Pasal hidang makanan ke? Bukan. Bukan. Hidang makanan tu salah satunya lah. Tapi contoh yang nak bagi ni, beli barang rumah. Kan? Okay. Certain benda yang boleh tahan lama, bagi I, belilah banyak, stock up benda-benda yang shelf life dia panjang. So barang dapur. So bila you pergi belilah banyak. I mean supaya next time you pergi beli, benda tu tak payah dibeli dah. It's already there because benda tu boleh tahan lama. Tapi I faham. Dulu I berkeras lah. Macam don't waste your time thinking about one thing every time you go and buy groceries. Contoh, kalau beli sardin tahan lama. Belilah banyak supaya next time you pergi tak payah nak fikir beli sardin tu. Tapi I faham that is not your norm. Because based on your background, based on your family punya cara, that is not how you beli barang. Alhamdulillah sekarang kita direzekikan dengan financial yang agak stabil. So benda-benda yang groceries ni alhamdulillah cukup lah, diberikan rezeki cukupnya. So kalau nak stock up tu boleh di-manage kan. Tapi mungkin you dah terbiasa dengan cara you dibesarkan dulu, cara mak beli barang apa semua, it's sikit-sikit, day by day, week by week sahaja. So nak tak nak kena terima lah, sebab you yang kena beli, you yang nak menguruskan pembelian tu. Kan, sebab you yang akan membayar. So tak apalah, you rasa benda tu tak menyusahkan, you rasa that works for you, then up to you lah. Tak, sebab apa sayang, kadang-kadang dia macam orang wanita ni kalau pergi grocery tu dia macam terapi lah macam tu.
Maybe you rasa macam tapi macam yes, sebagai it pasangan is. terima je lah. Support kan, you support kan. Sebab dia yang nak kena beli, bukan dalam kita orang biasanya Akmal yang akan beli. So saya bagi dia pegang kredit card dia. Bukan bagi pegang, bagi. So kadang-kadang kalau dia ajak saya, bukan ajak saya, kalau saya pergi dengan dia tak payah ajak pun saya pergi. Saya memang so banyaklah saya beli supaya lepas pada itu tak payah nak beli dah. Kalau saya pergi biasanya 1 troli lah. Tapi kalau pergi dengan Faris 2 troli. Macam tu. Yang bawa bibik sekali. Itu satu lagi. Apa satu lagi? Yelah, suruh bawa bibik supaya bibik lah tahu apa nak beli. Sebab kadang-kadang I pergi tu lepas balik kerja. Macam tu. Inilah dia alasan. Tapi tak apa, terima je. Terima kasih sayang. Kita uruskan perbezaan. Yes. Macam itulah contoh dia. Perbezaan tu yang akan menyempurnakan, insya-Allah. Terima kasih Syekh Doktor. Untuk pengetahuan you all semua yang mana nak follow Syekh Dr. Ni Bakri, bolehlah sebab kebanyakannya Syekh akan buat kelas-kelas berkenaan dengan rumah tangga. Jadi adalah seminar kan, so you all boleh follow dan tengoklah mana-mana seminar untuk join tentang rumah tangga, insya-Allah. Kita baru dengar sikit pun kita rasa sangat masya-Allah. Insya-Allah kalau kita dapat pergi seminar dia tu, aku rasa untuk mereka yang nak kukuhkan lagi rumah tangga, yang nak dia bukan untuk pasangan bermasalah je tau. Tak, dia seminar-seminar ni untuk mereka yang dah bahagia pun boleh pergi lagi. Dia akan tambah lagi kebahagiaan tu, insya-Allah. Dia ibarat macam taman-taman syurga di rumah kita. Dia kan, dia macam mana? Dia macam sampai satu tahap kan, dia nak kita rasa supaya saya tak tahu, tapi saya adalah seorang yang sangat, kalau kerja sahaja saya dekat luar, tapi kalau bukan kerja saya, kebanyakan masanya saya hanya kat rumah sahaja. Saya lebih selesa dan saya lebih seronok berada dekat rumah. Kalau kawan-kawan ajak lepak ke minum ke apa, jarang. Boleh kira lah dengan jari compared to zaman dulu kan. But now I feel like macam rumahku, syurgaku, lagi seronok duduk kat rumah. Macam tu lah. So, kita as a husband and wife, of course, macam kita selalu cakap, communication. Sometimes memang tak adalah kata kita ni baru 14 tahun tapi macam tak ada masalah. Of course, kita ada masalah kan. Even para asatizah pun kadang-kadang kalau bagi perkongsian pun akan cakap, mereka pun manusia biasa. Mereka pun dilanda masalah. Mereka pun ada ujian dan pelbagai. Tapi itulah kehidupan kita kat dunia ni, yang mana ujian, letih kita, semoga asbab semua tu akan bawa kita masuk ke syurga. So as a husband and wife, of course kita akan ada masa yang kita dah penat dengan pasangan. But kadang-kadang saya terfikir, macam cuba kita fikir, kadang-kadang mungkin kita marah, tapi takkan bila kita marah tu kita fikir semua kejahatan ataupun keburukan dia. Cuba kita fikir, mesti ada baik dia. Jadi mungkin dengan sedikit ataupun ada kebaikan yang suami kita buat ataupun pasangan kita buat, sedikit sebanyak dia dapat tone downkan kita, dapat sejukkan hati kita. Maksudnya begitu. Melainkan kalau kes kita tu dah terlalu berat lah. Contoh, melibatkan physical touch ke, ataupun kata-kata kasar, it's a different story. Yang tu pun you kena cari channel yang betul lah, counselor ataupun tempat-tempat yang sepatutnya. But mostly kadang-kadang ada pasangan-pasangan ni yang macam tak boleh terima untuk pergi counselling. Because for them, dia tak ada masalah pun. For them, dia okay je. Kan? For them, kalau pergi counselling ni, rasa macam dah nak bercerai dah. Macam tu kan. Stigma Malaysia ataupun Melayu. Apa? Malaysia lah kot. Malaysia. I'm not sure pasal bangsa lain, tapi kita Melayu macam tu lah, stigma dia, malu nak pergi counselling. I think dia akan evolve lah kot. As awareness increase, then orang akan boleh terima lah. Macam contoh mental health. Sebelum ni orang
tak nak pergi jumpa psychiatrist, psychologist apa semua. Sebab kalau pergi je orang cakap ni orang ni dah gila, orang ni dah ising, orang ni dah sewel, orang tak sihat. But now people start to accept Open it's a medical punya problem. It's not. Sometimes it's medical, sometimes it is psychological. So it's okay to go and seek help in terms of mental health. So based on what I know, people are okay with it now. Start to accept lah maknanya. So untuk marriage counselling pun I rasa for now masih lagi orang ada perception yang kalau pergi tu tak bagus. Tapi as time goes, dia akan better lah. And macam you cakap tadi, bila pergi ataupun dengar saya rasa Ustaz ni Bakri ni, dia bukan saja yang ada problem, tapi yang okay, yang tak ada masalah pun, it's good to listen and can learn from that. So it's the same. Kalau yang rasa dah kurang spark, dah macam malap ke sikit, boleh je pergi jumpa terus. It's not a problem. It's not a problem to seek help. Dia macam business lah. Awal-awal dulu kita cakap marriage is also a business transaction. So it's the same. Kalau business kita tahu okay, sales kita menurun, engagement dengan customer berkurang, kita pergi cari coach, kita pergi cari business coach, kita pergi cari orang-orang ataupun consultant yang boleh menasihatkan kita apa yang nak kena buat. Because sometimes kita tak nampak blind spot kita. Maksudnya kita rasa dah okey, tapi kalau perspektif orang ketiga, third eye, dia nampak benda yang different perspective. So itu might help. And then having consulting with marriage counselor, consulting with ustaz yang ataupun ustazah yang memberi nasihat tentang rumah tangga pasangan suami isteri ni, diorang insya-Allah akan beri pandangan independent. Dia bukannya bias, bukannya berat sebelah. So that's why kalau nak pilih pun cari yang tak kenal. So don't be scared or don't be shame to go and ask for help. It's better to get help rather than holding to your malu sampai rumah tangga tu lagi teruk. Faham? Okay, so kalau kita tengok daripada konteks ni kan, dia macam it's always a wife yang cuba untuk usaha, untuk buat semua. Dia macam, yelah, I don't know, maybe orang lelaki ni dia macam mana, dia rasa macam tak ada apa-apa, simple, macam, ke macam mana? Ke dia tak ada rasa? Saya cakap, lelaki punya ego lagi besar. Besar juga. Tapi tak semua juga, ada je yang lelaki nak, perempuan yang tak nak. Betul, faham. Kebanyakannya lelaki lah. Lelaki yang tak nak. It's the ego. Faham. You kena faham, lelaki ni, perception, especially in Muslim, in Malay, lelaki adalah ketua keluarga. Yep. So kalau nak pergi jumpa tu, that is admitting rumah tangga dia ada masalah, keluarga dia ada masalah. So like, macam dia yang tak macam boleh dia yang manage, fail. So faham? Dia ego tu lagi besar lah. So mungkin sekadar cadangan bagi para isteri, cara nak approach tu kena betul lah. Kena menjaga air muka ataupun kena menjaga the ego of the husband. Cara nak approach tu kena betul lah kot. I don't know. Faham. You should know your husband, ataupun you tak tahu, ataupun you boleh lah search internet ke, contact dulu ke, but susah juga, dia kena very intricate lah. Kalau you contact awal-awal pun tanpa persetujuan suami pun susah juga. Betul. Begitulah. Okay, alright. So this is just orang kata
sebagai seorang isteri lah, I just want to share, kalau kata ada para suami yang mendengar, so maybe you all boleh buat benda ni lah. Maksudnya isteri ni dia simple, dia nak, kadang-kadang kita nak didengari, kita nak dimanjakan, dibelai, dia nak ada orang yang boleh mendekat. Astaghfirullahalazim. You guys can I mendengar nasihat you. That kind of thing, orang perempuan suka benda macam tu, and I believe orang lelaki pun suka juga. So kita as a wife, saya rasa okay je, kita akan buat benda tu pada suami kita. Cumanya mungkin kadang-kadang suami macam boleh ajak dating, ajak keluar, yang tiba-tiba je macam, sayang jom kita pergi minum kopi, contoh macam tu kan. Dia tak bolehlah hanya mengharapkan isteri yang mengajak. Dia takkan jadi macam tu. Sebab wanita dia dah selalu dah, bang jom, sayang jom kita pergi ni, tapi kadang-kadang nak dengar daripada mulut orang lelaki ni ataupun suami ni macam, ya Allah beratnya, rasa macam tu lah. Dia bukan dia bukan sesi luahan tak. Nah, ini kisah rumah tangga yang dekat Zimbabwe tu, bukan kat sini lah. Kita cakap pasal negara luar. Okay, so maksudnya macam tu kan. Saya setuju lah bila perempuan ni cakap, dia kata asyik orang perempuan je nak kena mulakan. So bila masanya orang lelaki yang nak approach pula orang wanita, nak approach isteri pula, sayang minggu ni buat apa, jom kita pergi breakfast dekat tempat viral ni, contoh macam tu. Salahnya isteri tu busy sangat. Ini macam kisah rumah tangga kita je ni. Kenapa? Ni cerita pasal dekat Zimbabwe tu. Yelah, yang Zimbabwe tu lah, dia busy dia. Itulah. So macam contoh lah kan, kalau isteri busy, carilah hari yang bukan, maksudnya yang dia tak busy. Dah suami pun nak ajak, waktu bini busy, waktu bini free tak ajak pula. Weekend. Tak ada, itu Zimbabwe punya weekend. You tak payah campur boleh tak? You diam je, minum je teh tu. Okay, so yes, macam main lah dia di minggu ni. Okay, so yes, maksudnya macam tu. Kita naklah orang suami pula yang approach kita, yang ajak kita. Sebab selalunya I think most of the time hanya wanita saja yang macam plan everything. Sometimes kita nakkan surprise me. Orang perempuan suka kejutan, tapi janganlah bagi kejutan yang bukan-bukan. Kami nak kejutan yang manis-manis sahaja. Inilah yang perempuan. Pahit tawa we don't want. Dalam satu ayat tu dia pun boleh tunjukkan dia confused. Kami ingin disurprisekan, tapi janganlah surprise yang bukan-bukan. Nak surprise ke tak nak surprise lah. You kena faham konteks ayat tu. I think orang wanita yang menonton, diorang faham konteks ayat I. So I don't need to explain further about it. Okay, so yes, InsyaAllah kami doakan semoga dipermudahkan segalanya insyaAllah, dan rumah tangga akan kembali aman damai. Amin. InsyaAllah bahagia dunia akhirat insyaAllah. Amin. Kadang-kadang bukan apa yang ini adalah perkongsian asatizah sendirilah. Kalau even tuan guru kita pun selalu cakap benda ni, kalau kita ada masalah dalam hidup kita ke, dalam rumah tangga kita ke, dalam kerjaya kita ke, apa-apa sahaja, cuba kita cek balik hubungan kita dengan Allah. Kalau kita rasa ada yang masih kurang, ada yang masih lubang-lubang, makanya mungkin kita boleh perbaiki. Dengan memperbaiki, insya-Allah Allah akan memperbaiki apa yang dia sedang pinjamkan pada kita. Maksudnya macam tu. So sebab semua ni pun memang macam yang saya pernah kongsikan, saya selalu kongsikan dekat media sosial saya. Sebab tak ada apa pun yang kita punya, semua ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik semula
kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kawan-kawan saya ke, siapa-siapa yang tanya pada saya ke, walaupun kita ni bukanlah, kita tak sempurna pun, kita pun sedang belajar, tapi apa yang saya tahu saya kongsikan. Cek balik hubungan kita dengan Allah. Sama juga dalam rumah tangga, cek balik macam mana kita dengan suami, hubungan suami isteri, hubungan dengan Allah bagaimana. Kalau ada masalah dengan hubungan dengan Allah, perbaiki. InsyaAllah Allah pun akan memperbaiki hubungan rumah tangga kita, insyaAllah. Kata-kata terakhir, Sam? Itu je lah kot gist ataupun intipati episod kita pada minggu ini, iaitu jika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan makhluk dan pinjaman Allah, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Audit balik solat kita, audit balik amalan-amalan kita, audit balik hidup kita, especially yang related dengan hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah Allah akan pemudahkan. Kalau tak pemudahkan pun, sentiasa bersangka baik dengan Allah, kerana itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita, cara Allah untuk uji kita. Dan sedarilah bahawa sesuatu yang terjadi itu adalah tak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Ila biiznillah. So ada hikmah, ada sesuatu yang Allah ingin berikan. So kembali kepada Allah, InsyaAllah. Kita tambah sikit lagi Kata Syekh Dr. Nik Bakri juga, katanya kita selalu cakap kalau apa-apa jadi ataupun Allah uji kita, kita akan cakap macam aku ni bersendirian, aku selalu sendiri, aku tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, contoh tapi kita selalu lupa bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan kita. InsyaAllah. So makanya apa-apa pun terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Allah sentiasa, dahulukan Allah dan mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah pencipta kita dan dialah maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya, insyaAllah. So again, thank you so much Zewar Site for the abaya, and siapa-siapa yang nak dapatkan abaya boleh ke Zewar Site ataupun boleh tengok media sosial mereka. And siapa-siapa yang nak collab dengan kita, yang nak bagi topi dekat Farid pun boleh, yang nak bagi barang dekat kita pun boleh untuk kita promotekan, yang nak berkolaborasi untuk sponsor, main sponsor kita pun boleh juga, dan you all punya brand akan berada dekat sini, insyaAllah. Okay, so insyaAllah until next time, kita jumpa dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Sekian sahaja dari saya dan Farid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.